Hai hampa, hari ni Siti nak masak kerabu jantung pisang. First, Siti rebus dululah jantung pisang ni, letak garam, letak minyak sikit. Lepas tu Siti nak kena tumbuk ni bawang merah, cabai Melaka dengan lada hitam. Tumbuk-tumbuk bagi lumat lah hampa. Lepas tu Siti potong bawang merah 2 biji, 2 labu. Lepas tu Siti potong juga cili merah. Cili cabai merah lah, cabai hidup lah hampa. Potong-potong halus macam tu lah hampa. Lepas potong cili, Siti rebus ikan hampa. Masa rebus ikan tu Siti letak asam gelugak dengan garam sikit lah, sebab Siti tak mau ikan tu buah hanyak. Siti letak asam gelugak. Lepas tu tadi kan kita dah rebus dah ni jantung pisang, so kita kena potong halus-halus lah hampa. Tak halus sangat pun tak apalah, asalkan kita boleh makan sebab dia dah lembut dah hampa. Potong je. Siti potong sampai ke hujung hampa. Siti potong besar-besar dah juga kan. Tak reti nak potong halus-halus hampa. Lepas tu kita punya ikan rebus dah pun siap hampa. Lepas tu Siti masukkan bahan yang dah tumbuk tadi tu, masuk dekat dalam jantung pisang kita dah potong tadi. Lepas tu hampa masukkan isi ikan. Tapi isi ikan ni biar sejuk dululah hampa, sebab hampa nak kena hancur-hancur bagi lumat macam ni. Hampa jangan duk tumbuk pula. Ni Siti hancur-hancur guna tangan je sebab ikan tu dah lembut. Lepas tu Siti letak bawang yang dihiris tadi dengan cabai yang dihiris tadi. Lepas tu kita akan letak santan juga. Letak ikut cukup rasa lah hampa. Letak garam, letak cukup rasa. Letak kerisik hampa, letak kerisik. Ikut hampa tau, ikut kuantiti hampa punya kerabu lah. Lepas tu Siti perah asam limau nipis. Siti perah sebiji lah hampa. Lepas tu kita guih bagi dia serata lah hampa. Dah siap hampa kejadian dia ni. Letak dalam pinggan hampa, letak dalam pinggan. Siti dapat banyak juga walaupun untuk sebelah saja jantung pisang. Ni makan nasi panas-panas sur.